Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Kawana. Dan saya Brofa. Bertemu lagi kita dalam podcast Iman Sekejap episod ke-59. Brofa, hari ni kita berada di lokasi yang berbeza. Sebelum ni pun lokasi kita agak cantik lah, kan? Hari ni lagi cantik, Brofa. Alhamdulillah. Kita ada hamba Allah yang sangat bermurah hati. Untuk Pendengar setia juga. Pendengar setia juga Alhamdulillah. Untuk meminjamkan rumahnya yang Masya Allah sangat cantik ni untuk kita shoot lah episod ke-59 ni. Betul. Dia offer untuk jadikan studio Iman Sekejap terus. Tapi saya rasa kena bayar lah kot saya rasa tak patut lah Tunggu view generate 5,000, insyaAllah boleh lah rasanya. Jadi Alhamdulillah, apa khabar Bro? Alhamdulillah, sihat juga. Sambutan ataupun respon yang kita terima daripada episod ke-58 tu Alhamdulillah. Maksudnya ramai juga yang mengatakan kita buat comeback lah, rindu dan sebagainya kan. Tapi kita sangat-sangat mengharapkan sokongan sebenarnya daripada penonton-penonton kita, sebab kita dah berubah ke platform yang baru, Bro. Kita punya episod ke-58 hari tu kita upload dekat channel Iman Malaysia. Dan kebanyakan snippet-snippet pun kita post dekat kita punya channel yang baru. Jadi mungkin capaiannya ataupun pengikut-pengikut yang sebelum ni tak perasan. Betul, faham. Mungkin ada yang tekan subscribe, tekan loceng, dia ingat tak keluar episod yang baru. Jadi kita mengharapkanlah sokongan daripada penonton-penonton untuk subscribe dan sebar-sebarkanlah kepada kawan-kawan dan sahabat anda. Mungkin pada yang tak perasan, boleh cerita sikit latar belakang perubahan kepada... Oh ya, kalau yang first time menonton episod ke-59 ni selepas lama tidak menonton, pada episod lepas kita ada ceritalah kenapa kita ambil masa yang lama untuk kita transition ataupun untuk kita shoot episod ke-58 selepas episod ke-57. Antaranya adalah kita sedang menjenamakan semula dari segi Iman Sekejap tu kekal Iman Sekejap. Cuma siapa di belakang Iman Sekejap tu kan? Sebelum ni kita banyak menggunakan nama Muassis. Muassis masih ada. Kita tak ada gaduh ke, tak ada beef ke dengan Muassis. Cuma kita rebrand. Kita sekarang ni bernaung di bawah satu pertubuhan NGO, Pertubuhan Ikatan Mukminin Malaysia, Iman, yang mungkin nanti kita akan jemput lah kot ataupun kita akan buat satu slot khas untuk kita cerita siapa di Iman. Dan sebab nama Iman Sekejap tu memang dah kena, so kita pak lah bawa Iman. Dia Iman Sekejap keluar dulu lah tanpa ada fixed name. Betul. Untuk nama NGO tu. So naturally kita rasa lebih sesuai kita letak di bawah Iman. Dan kita pun tahu audience di Iman Sekejap ni audience yang lebih matang. Maksudnya mungkin mereka yang dah bekerja, mak ayah, couples dan sebagainya. And sebab itu Iman Malaysia lebih sesuai lah dijadikan platform untuk Iman Sekejap. Okay, baik. So hari ni apa tajuk yang kita nak bincangkan, Cik Kawana? Memandangnya kita sekarang ni berada di bulan 8, Brofa, bulan Ogos. So kita nak bercerita, nak ulas sikit tentang kemerdekaan. Tapi sebelum tu, ada satu event ataupun peristiwa besar yang akan berlaku pada minggu depan, 26 hari bulan. Siapa tahu? 26 hari bulan. Cuti. Sempena cuti lah. 25 hari bulan sebenarnya. Betul. Sebab sempena cuti iaitu Maulidur Rasul. Masya-Allah. Walaupun yelah kita tak naklah berdebat ataupun berjidal tentang tarikh sebenar kelahiran Nabi lah, apa benda semua tu, tapi kita nak ambil roh ataupun makni kelahiran Nabi tu dan kita nak ulas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah lepas tu kita akan bersembang tentang bulan kemerdekaan. Boleh? Bro Fan, nak start dulu tentang Maulidur Rasul? InsyaAllah. Silakan. Saya rasa macam kebanyakan rakyat Malaysia juga, sambutan Maulidur Rasul ni dia tak semeriah lah sambutan-sambutan peristiwa-peristiwa lain lah. Contoh macam Hari Raya, Hari Kemerdekaan. Tapi kita tidak meletakkan kemeriahan sesuatu perkara itu sebagai kayu ukur signifikan peristiwa tersebut lah. Dan kebanyakannya sebab manusia mungkin dah jauh daripada kefahaman asal untuk memaknai peristiwa tersebut kan. Ada yang menjadikan ia sebagai sambutan semata-mata, apatah lagi pada waktu cuti, lagilah orang suka sebab dapat berehat dan sebagainya. Tapi tak kurang juga kalau kat Malaysia ni kita perhatikan, tak silap saya setiap tahun pada Maulidur Rasul ni akan ada perarakan dan juga majlis-majlis ilmu yang meriah lah. Di antaranya
forum hal ehwal Islam yang saya selalu dengar. Forum perdana. Forum perdana hal ehwal Islam. In fact lagu itu Ma'al Hijrah Itu Ma'al Oh, itu Hijrah. Ma'al Hijrah. Lain. Ada ke lagu Maulidur Rasul? Jaranglah dengar. tak ada. Jaranglah dengar. Anyway, tentang Maulidur Rasul ni dia ada satu kesan yang besar lah dalam kehidupan saya. Personally speaking, siapa je yang tak rasa macam tu, betul tak? Kan? Sebab kita sedang bercakap tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, setiap umat ada nabinya. So Nabi Muhammad lah nabi kita kan. Dan signifikan penurunan nabi ni bukanlah dilihat pada tarikh tersebut, tapi apakah yang telah dibawa kan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nak cerita mungkin buat pengetahuan pendengar juga kan. Ada juga beberapa hadis yang masyhur tentang bila berlakunya kelahiran Nabi. Di antaranya adalah runtuh istana-istana Rom, kemudian peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, langit menjadi mendung, kemudian menandakan keberkatan yang datang. Terpadamnya api terpadamnya api Parsi. Parsi. Dia seolah-olah jadi satu petanda asal lah, petanda awal bahawa kedatangan Nabi ni dia bukan sekadar untuk diraikan oleh keluarganya, malah akan menggoncang pada waktu tersebut Parsi dan Rom adalah kuasa besar lah, akan menggoncang agama-agama terbesar, kerajaan-kerajaan terbesar dan merubah kehidupan dunia daripada saat itu sendiri. So kesan tersebut masih lagi kita dapat lihat pada zaman sekarang dengan berbilion-bilion umat Islam ni. Tak silap saya nombor 1 ke nombor 2 agama terbesar? Kalau nombor 2 kalau kita ambil Islam, kalau kita asingkan Katolik, Protestan, Islam nombor 1 Islam nombor 1 lah kan. Tapi kalau kita sekalikan Kristian nombor 1, Islam nombor 2. Tapi still dia punya bilangan tu besar kan. Tak silap saya dalam 3 ke 4 bilion. Penduduk bumi ada 8 bilion. So daripada kedatangan seorang Nabi Muhammad SAW 1400 tahun kemudian telah berkembang menjadi 8 bilion. Tapi kita fahamlah bilangan ini of course dia adalah satu penanda aras, tapi yang lebih bermakna tu adalah kita memahami apa yang Nabi Muhammad SAW bawa lah. Mesejnya jelas. Mesejnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak ada ilah selain daripada Allah SWT, dan Nabi Muhammad itulah diutuskan untuk menjadi pesuruh Allah SWT. Sebelum kita berbincang lah, tak nak lah benda ni jadi ceramah kan ataupun interview kan. Encik Gawana sendiri bila dengar kalimah syahadah ni kan, apa reaction ataupun kefahaman mula-mula lah Encik Gawana tentang kalimah ni? Kalau saya boleh kongsikan, masa kita ni ialah satu benda kat Malaysia ni, pendidikan Islam tu adalah benda yang wajib diajar di sekolah-sekolah. Jadi kalimah syahadah ni macam satu benda yang sangat-sangat common. Dan kita hanya faham bahawa kalimah syahadah ni adalah satu bentuk kesaksian dan tanda seorang itu Islam. Dia tidak membawa makna yang lebih mendalam dan membumi. Dan secara umumnya kalau kita tanya mana-mana orang pun, saya rasa mereka akan jawab benda sama. Kalimah syahadah ni hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tapi apa pengertian ataupun apa makna yang signifikan tu, mungkin ramai yang tak dapat nak bagi jawapan yang memuaskan. Mula-mula hafal pun masa solat Masa solat ke kan, kadang-kadang tak solat dah hafal lah. Betul tak? Hafal dulu kalimah syahadah sebelum kita solat kan. Tapi alhamdulillah lepas kita mendapat orang kata tarbiyah kan, pencerahan, rupa-rupanya kalimah syahadah ataupun orang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, dia mempunyai suatu makna yang lebih besar, Prof. Kan? Sehingga kan orang-orang Arab Badui yang tidak masuk Islam pun, apabila dia dengar inilah kalimah ataupun inilah perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rasa terkejut. Mereka kata kat Nabi, kalau inilah yang kau nak bawa, pasti raja-raja kan di seluruh Jazirah Arab ni akan memerangi kau. Macam kita fikir, macam mana boleh jadi sampai perang tu macam mana satu kalimah je boleh menakutkan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So dekat situ kita faham, yang pertama adalah kita punya kefahaman bahasa Arab tu sangat daif, sangat nipis lah kan, sangat cair. Kita boleh translate la ilaha illallah, tiada ilah illallah selain Allah.
Tapi dia punya deeper meaning tu tak ada bro. Betul. Kan? Sebab kita tak hidup dengan bahasa tu, kita tak faham kenapa bahasa tu dituturkan dan sebagainya. Dan walaupun saya cakap jujur lah, walaupun kita dah faham benda tu, kita dah diajar benda tu, feeling tu mungkin still tak ada. Tak rasa. Tak rasa kan? Seperti mana yang orang Arab Badui rasa kan. Sepatutnya kalau kita faham seperti mana orang Arab Badui tu faham, kita akan kata macam, ush, besar Mana benda hilang? ni. Kan? Saya bagi contoh, minta maaf kalau ada yang kata sensitif kan. Contohlah, dekat Malaysia ni bro Fah, berapa ramai orang Cina, orang India ataupun kaum-kaum lain yang belum Islam? Ramai. Ramai. Mungkin kita kata orang Islam di Malaysia ni Melayu 60%. 60%. So lebih kurang baki tu Itu pun bukan semua Islam. Kan? Zaman sekarang ni macam-macam bro Fah. Betul. Kan? So sepatutnya dengan kalimah la ilallah ni kita patut rasa macam, ush, aku ada tanggungjawab untuk mengislamkan. Saya pernah ada satu bukanlah temu bual bro Fah, sembang-sembang dengan seorang I would say a sheikh lah. Dia ni orang Pakistan, tapi dia tinggal di China. So satu hari tu ada conference dekat Malaysia. Saya ada peluang untuk bersembang dengan dia. Dia cakap dia satu benda dia pelik dengan Malaysia ni, dia kata. Siapa nama dia? Saya tak ingat lah. Oh, tak Lama dah ni, I think more than 10 years ago kan. Dia kata saya pelik kenapa dekat Malaysia ni masih ramai orang Cina bukan Islam. Ush, bahasa tu kan macam zaz kan. Tapi come back tu yang soalan Bro Fah tadi tu kan, bagaimana kefahaman saya awal-awal macam tu lah. Very superficial. Kita rasa kepentingan benda tu ialah salah satu daripada rukun iman kan. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Tapi dia punya akar tu mungkin tak menjunam ke dalam lah. Dia Bro, macam mana? kalau saya sendiri menganggap dia macam satu kalimah biasa je lah. Benda yang kita sebut untuk make sure kita ni Islam. Dan itulah yang cikgu-cikgu kat sekolah ajar juga, iaitu kena sentiasa perbaharui syahadah. Sebab takut-takut di antara dua waktu solat tu kita dah terjadi kafir. So bila kita solat, kita kembali balik kepada Islam. Benda tu tak salah, dia betul. Tapi dia tidak melambangkan makna sebenar lah. Dan saya rasa tak lain dan tak bukan, kalau kita nak memahami makna ilah, makna perjuangan Nabi ni, nak tak nak kita kena zoom kepada sirah. Kan? Apa yang telah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya 63 tahun bentangkanlah kepada umat manusia. Saya nak mula ke atau boleh cik kat mana nak mula? Silakan. Saya cerita pasal Mekah lah kot sikit betul cik, kat mana boleh cerita pasal Madinah. Tak nak cerita panjang-panjang, takut boring So kita ringkaskan. Nabi Muhammad SAW dia mendapat wahyu pada umur 40 tahun. Sebelum tu dia telah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah pada umur 25 tahun. Dan Nabi Muhammad ni kita tahulah, dia seorang, sebelum kenabian dia pun, dia ni seorang yang mulia. Al-Amin. Dari sudut keturunan, dari sudut akhlak, dan dari sudut kedudukan dia pun dalam kalangan orang-orang Quraisy. Malah dia ni pernah dijadikan sebagai orang yang mengelakkan peperangan yang besar berlaku di Mekah. Kan? So but then bila dia dapat wahyu, bila dia dapat tanggungjawab daripada kalimah syahadah tu, orang-orang Mekah bertukar sikap terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan benda ni dimaktubkan dalam peristiwa bila Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa. Ni dalam tahun ketiga kot tahun selepas dia telah mendapat wahyu kan. Lalu dia pun memanggil lah orang-orang Mekah. Dia katalah, kamu percaya tak kalau dekat belakang aku ni ada tentera berkuda datang nak menyerang Mekah? Lalu orang Mekah kata, pastilah kami percaya kau kan Al-Amin. So masih lagi dia memuji tu. Tapi bila Nabi kata, ketahuilah aku berdiri di sini untuk memberi amaran kepada kamu kan, tentang bahaya yang datang, tentang azab Allah. Aku ingin mengajak kamu menyembah Allah Tuhan yang satu dan sebagainya. Last reaksi yang berlaku tu terus 180 degree. Dan from that moment on, sampailah Nabi berhijrah, tidak lekanglah di perjuangan Nabi ni banyak penentangan-penentangan. So kalau kita relatekan dengan keadaan kita Islam di Malaysia ni, kita ni tak ada penentangan. Kita ni boleh kata hidup harmoni, aman, damai. So kenapa Cik Kawana? Mungkin kita bincang sikit kot Kenapa reaction yang diperolehi oleh masyarakat Mekah berbeza dengan zaman sekarang? Kalau tanya saya, mungkin jawapan ni agak orang kata ekstrim, tak tahu lah ekstrim ke tak kan. Tapi
dari segi sunnatullahnya Bro Fa, sesuatu itu hanya akan ditentang apabila berlaku the same force of power, apa hukum fizik, hukum Newton ketiga kan. So kenapa Betul. kat Malaysia ni ataupun kita kata tidak berlaku penentangan yang dahsyat adalah kerana kita pun tidak betul-betul bersungguh menyampaikan dakwah tu. Sebab bila kita menyampaikan dakwah tu dan bila benda itu betul-betul menimbulkan ketidakrasa senangan, menimbulkan rasa terancam, barulah orang akan react. Kan? Tapi sekarang ni tak mahu cakap lah, semua pun rahmah, semua pun baik, elok kan. Semua pun business as usual, tak ada lagi istilah kafir harbi. Oops. Kan? Kemudian kita tengok yang berlaku peristiwa di Kedah, lesen judi tu, Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa tindakan itu tidak berperlembagaan kan. So benda-benda itu menyebabkan kita rasa selesa. Kita rasa comfort zone kan. Jadi apa yang berlaku di Mekah adalah completely different. Apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat adalah menentang status quo. Status quo ketika itu adalah menyembah berhala. Status quo ketika itu adalah menghalalkan riba, judi dan sebagainya. Jadi bila Nabi memang totally keras menentang ataupun menghalang benda itu, of course dia menimbulkan satu ancaman lah. Jadi penentangan tu pun sama hebat, sama kuat. Itu saya punya pandangan lah jawab persoalan Bro Fa tadi. Saya setuju. Satu benda yang saya nak tambah adalah bila di fasa Mekah ni kan benda yang kita kena kagumi lah, iaitu kesungguhan Nabi dan beberapa sahabat di peringkat awal tu bersungguh-sungguh untuk menceritakan tentang kebenaran tu. Cik Wana katalah, kita ni ramai orang Islam tapi tak bersungguh kan berdakwah. So bila tak bersungguh berdakwah, tak dapatlah mesej Islam tu sampai dan kuranglah ancaman. Tapi sebaliknya berlaku di kalangan Nabi, dan tak lain dan tak bukan ini adalah cetusan daripada kefahaman mereka yang sangat jelas terhadap makna ilah. Kan? So bila kita tengok balik makna ilah, iaitu kita tidak mahu ada ilah-ilah lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum tu Bro boleh cerita sikit apa maksud ilah ni. Kita nak bagi penonton kita faham, dia bukan sekadar sembahan. Betul. Silakan Bro. So menariklah poin ni. Bila kita translate dalam bahasa Melayu, kita tak jumpa satu perkataan cakap benar yang boleh melambangkan makna ilah ni. Bukanlah nak kata kita ni paling pandai bahasa Melayu ke. Tapi tak pernah adalah. Malah benda ni telah menjadi perangkap juga bila dalam teks-teks agama, dan tak silap saya di peringkat bila penterjemahan berlaku adalah teks-teks agama rasmi dan telah menjadi teks rasmi lah, mengistilahkan ilah tu kepada Tuhan. Walhal Tuhan ni adalah bahasa mudah lah. Orang kata dia adalah benda yang disembah kan. So terus automatik orang melihat tiada sembahan itu adalah aku tak menyembah berhala, tak menyembah pokok, tak menyembah matahari. Itulah makna la ilaha illallah tu. Tetapi kalau kita teliti perbincangan ulama, malah tak perlu kita teliti perbincangan ulama pun, kalau kita teliti banyak ayat-ayat Al-Quran kan, banyak perkataan ilah ni digunakan bukan merujuk kepada sembahan-sembahan ini sahaja. Ilah ni banyak juga dirujuk kepada manusia. Manusia yang telah membuat satu perbuatan yang mencabuli hak Allah Subhanahu Wa Taala. So secara ringkasnya, contoh Allah marah kan apabila manusia mencintai manusia lain ataupun sembahan-sembahan lain melebihi daripada mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Taubah ada satu dalil yang famous lah. Macam mana ayat tu? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhir ayat. Kemudian dalam konteks kita kadang-kadang berharap dalam pencarian rezeki, kita lebih berharap pada makhluk kan, lebih berharap kepada diri sendiri, kepada bos kita kan. Walhal dalam isu pencarian rezeki ni bukan benda kecil, benda besar kan. So kat situ pun Allah membetulkan balik kan, tidak ada di dunia ini yang boleh memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dalam pengakhiran surah Al-Mulk pun disebut tentang apa akan jadi kalau Allah menarik air daripada kamu. Cinta, rezeki, tempat perlindungan kan. Tidak ada
tempat perlindungan lain, manusia lain yang lebih berkuasa yang boleh melindungi kamu daripada Allah SWT. Hari ni kita minta perlindungan daripada USA kan? Daripada tak tahulah polis, tentera. Banyaklah orang kafir yang kita minta tolong kan. Bukan orang Islam saja, orang kafir yang kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kau kami menyembah, hanya kepada kau kami mohon pertolongan. Kau tu khusus pada Allah SWT. Dan yang paling utama sekali juga dan menjadi asbab kenapa kita mewujudkan satu wadah yang disebut sebagai perikatan pula apa? Ikatan Mukminin Nasional, iaitu tentang isu undang-undang dan isu pensyariatan, yang mana kebanyakan daripada manusia ini telah pun mengambil undang-undang buatan manusia. Walhal ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, undang-undang itu adalah hak milik Allah SWT. Kan? Ni dalam contoh pengharaman arak, pengharaman judi, tentang isu-isu di antaranya hudud, qisas dan sebagainya ni. Kalau kita tengok dekat tanah air kita lah kan, yang dikatakan sangat Islamik kan, berbanding dengan negara-negara lain, jauh sangatlah tentang pelaksanaan syariat ini berlaku. So 5 perkara ni hanyalah sebahagian daripada mana-mana ilah, tetapi dia cukup besar dan cukup menyeluruh lah kalau kita nak menceritakan kenapa dakwah Nabi ditentang. Dakwah Nabi ditentang oleh musyrikin Mekah sebab mengganggu status quo mereka. Bukan dari sudut ekonomi saja, tapi dari sudut kuasa politik mereka. Kan? Darun Nadwah itulah tempat politik mereka, parlimen mereka kan, tempat mereka menetapkan hukum hakam. Dan kebanyakan hukum hakam yang mereka letak tu memang berlandaskan kepada hawa nafsu. Contoh apa? Dalam pelaksanaan haji, pelaksanaan tawaf, hukum bunuh-membunuh. Saya sekarang ni tengah baca buku pasal kisas. Rupa-rupanya kisas ni pun telah diamalkan oleh orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab sebelum masa jahiliah. Cuma pelaksanaan mereka tu pilih kasih. Kalau ada orang kenamaan, orang yang berpengaruh, kita kecualikan dan sebagainya. So banyaklah berlaku kepelikan-kepelikan, kezaliman-kezaliman, dan ia berterusan sehingga zaman sekarang. Cuma again, satu muhasabah lah untuk kita yang berada dalam gerakan Islam ni, so-called gerakan Islam ni, adalah sejauh mana masyarakat kita sudah sedar tentang mesej dan makna ilah tu. So bagi saya, itulah antara tujuan, atau itulah antara kesibukan utama Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Mekah, menyedarkan manusia, menyedarkan para sahabat tentang mana ilah ni. Kembali balik. Kalau ikutkan tak banyak syariat yang turun Betul. Tapi dia bawa balik pada isu akidah. Dan sebenarnya itu pun core perjuangan ataupun mesej utama dakwah Nabi. Betul. Nabi tidak pernah berbicara tentang teori ekonomi, tidak pernah berbicara tentang teori politik, sosial dan sebagainya. Tapi benda yang Nabi cerita tu, bila difahami oleh sahabat dengan kefahaman yang sebenar, akhirnya datanglah teori ekonomi dah tak boleh riba. Datanglah teori sosial, tak boleh dah berjudi, tak boleh dah minum arak. Dia bertitik tolakkan daripada akidah yang mantap tu. Dan sebab itu kita pun yakin Bro Fa, penyelesaian ataupun solusi kepada masalah-masalah yang berlaku kepada Malaysia lah kita kata, walaupun sebenarnya satu dunia pun bermasalah. Tapi Malaysia hari ni adalah memang kena kembali kepada mesej Islam yang sebenar. Akidah Benda sangat klise. Semua orang cakap kembalilah kepada Islam yang sebenar, kembalilah kepada Islam. Tapi berapa ramai yang boleh untuk zoom in ataupun untuk mencerakinkan apakah yang dimaksudkan dengan Islam yang sebenar. So apa yang kita nak cakap pada hari ni adalah sebab takut orang dia tak nampak kita nak cerita apa ni. Tadi kata Maulidur Rasul, yang tiba-tiba ilah apa semua, sebab inilah core message ataupun core tenet yang nak dibawa oleh Nabi SAW. Betul. Dan bila kita bercerita tentang Maulid Nabi, Bro Fa, apa benda yang paling kita nak ingat pasal Nabi? Adakah tentang rambut Nabi panjang ke pendek? Adakah tentang Nabi ni kulitnya putih ke sawo matang ke? Adakah Nabi tak? Tapi yang kita nak ingat adalah tentang perjuangan Nabi. Betul. Sebab perjuangan Nabi inilah Bro Fa, akhirnya kita kat Malaysia ni Islam. Padahal kalau kita tengok map kan, punyalah jauh Malaysia dengan Arab Saudi kan. Tapi disebabkan oleh pengorbanan perjuangan Nabi SAW, akhirnya Islam tu sampai kepada kita. Just nak tarik baliklah audience supaya mereka tak rasa macam tadi bukan kata cerita pasal Maulid Nabi ke kan? Apa cerita pasal ilah pula ni? Tapi dia sebenarnya sangat-sangat berkait rapat. Apa lagi Prof nak tambah?
saya rasa itulah usaha yang banyak memang diperlukanlah untuk kita menyedarkan masyarakat tentang, sebab kita bukan sekadar nak mengingati perjuangan Nabi, sebab akhirnya Nabi itu adalah Nabi kita. Dan Nabi selalu memesanlah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Fattabi'uni, ikutlah aku kan. Kul hazi sabili adu ilallah, inilah jalan aku menyuruh kepada Allah SWT. Kul hazi sabili adu ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. So kita belajar sirah, kita belajar tentang makna ilah ni bukan untuk kita rasa best kan, tapi untuk kita ikut dan untuk kita pun berada dalam perjuangan tersebut kan. Kalau tengoklah masyarakat Muslim zaman sekarang ni, macam Cik Gabana sebutlah, apa perjuangan yang mereka sibuk? Perjuangan ekonomi, perjuangan, nanti adalah yang kata kan, oh yang inilah geng-geng ni tak mementingkan ekonomi. Tak, jangan salah faham. Sebab ekonomi pun sebahagian daripada Islam. Tapi kita cuba nak tackle masalah yang lebih core. Betul. Asas yang lebih mendalam. Dan benda ni kita pun, kalaulah soalan itu dilontarkan kepada kita, soalan itu pun boleh dilontarkan kepada Nabi. Kenapa masa zaman Nabi mula-mula berdakwah, Nabi tak mengaitkan isu ekonomi? Adakah Nabi tidak melihat ekonomi ini penting? Penting. Tapi yang lebih core tu adalah akidah. Sama juga dalam aspek-aspek isu sosial, persatuan dan isu perkauman, itu semua penting. Tapi kita berbalik kepada isu akidah. So apa yang berlaku semasa zaman di Mekah, Nabi telah menyedarkan, berjayalah menyedarkan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang dipanggil sebagai as-sabiqun al-awwalun. Tidak ramai Cik Kawana. 10 tahun berdakwah 300 lebih je orang. Ada yang kata 1000, ada yang kata 300, tapi bilangannya sangat sedikit lah. Return yang sangat tak berbaloi lah. Setahun mungkin 10-20 orang atau 30 orang je. Ni Nabi berdakwah kan? So kita tidak mengukur kepada bilangan, tapi 10 tahun itu diguna untuk membina akidah. Dan itulah as-sabiqun al-awwalun, inilah yang menjadi asas kepada kemenangan-kemenangan Islam yang diperolehi pada zaman Madinah. Mungkin Cik Gabana nak sambung dalam aspek Madinah. Okey. So bila Nabi SAW telah berjaya membina satu base yang kita kata kukuh lah. Kita ingat 313 ni tak ramai, tapi sebenarnya dia sangat kukuh. Walaupun tak ramai tapi kukuh. Ini isu ni mungkin agak menarik juga kita bincangkan Bro Fah, tentang hijrah Nabi SAW. Ada yang kata Nabi ni pelarian. Kontroversi kan. Ada kata Nabi ni pelarian. Ada yang kata mana mungkin Nabi pelarian. Nabi disambut di Madinah dengan penuh apa meriah dan sebagainya. I mean, tak payahlah gaduh benda ni. Memang ada ulama yang kata Nabi ni melarikan diri, maksudnya pelarian lah. Sebab apa? Nabi dihalau, Nabi diugut bunuh. Masa kan Nabi tak nak menyelamatkan diri. Ada juga ulama yang kata Nabi memang dah plan untuk hijrah ke Madinah, berjaya Aqabah 1, kedua dan sebagainya. I mean, it's non-issue lah, tak usah bergaduh pasal tu. Tapi yang penting kita nak highlightkan kat sini bagaimana akhirnya di Madinah Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan Nabi dengan sebuah kerajaan Islam hasil daripada dakwah Nabi yang 13 tahun dekat Mekah tadi tu, dan akhirnya 10 tahun dekat Madinah, dan dia bukannya datang dengan senang Bro Fah. Nabi kena berperang dulu. Ada perang Badarnya, perang Uhudnya, berjihad, perang Khandaknya. Betul. That the word is jihad. Kita ingat lepas dah berdakwah apa semua habislah cerita. Tapi jihad adalah kemuncak kepada satu perjuangan dakwah itu. Sebab jihad ni sama ada you like it or not, dia memang bersifat menyerang. Kena pergi keluar, kena menentang. So dia adalah kemuncak lah. Dia adalah kemuncak keimanan. Betul. Kita boleh claim kita beriman Bro Fah, tapi tiba-tiba cubalah ada orang bagi sebatang senapang kat Bro Fah, ambil senapang ni pergi Palestin. Ketika itu macam mana? Ketika itu bagaimana kita nak merealisasikan benda tu? Tapi para sahabat, oleh kerana Nabi dah bina akidah mereka dengan sangat kuat dan hebat di Mekah, termasuklah dengan sahabat-sahabat di Madinah lah. Walaupun mereka mungkin tak selama dengan sahabat-sahabat di Mekah, tapi manifestasi kepada keimanan mereka adalah mereka sangguplah pergi berperang. Maksudnya tidak ada Allah Nabi tak payah perang, Allah Nabi kita, tak ada. Nabi kata mereka pun sami'na wa ata'na. Tidak seperti orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina, mereka ingkar. Jadi selepas berlaku peperangan dan sebagainya, ujian dan sebagainya, akhirnya kita melihat Islam mula tersebar.
mula tersebar ke Jazirah Arab, mula tersebar keluar daripada kita kata comfort zone Nabi SAW. Rom dan Parsi. Rom dan Parsi akhirnya kan. Dan itulah pinnacle ataupun kehebatan dakwah Nabi yang hanya bermula dengan isu ilah tadi tu. Isu ilah, betul. Kan? Bagaimana kita ingat mungkin dakwah Nabi ni macam very simple je, cerita pasal syurga neraka, cerita pasal Allah itu dan sebagainya. Tapi akhirnya manifestasinya adalah Rom dan Parsi pun bergegar, Prof. Walaupun Nabi SAW tidak sempat untuk melihat jatuhnya kerajaan Rom dan Parsi, kan? Tapi tak lama pun lepas tu, zaman Umar Al-Khattab kan, berjaya membuka Mesir, Parsi berjaya dikalahkan. Dia macam, Prof, hari ni kita pergi perang dengan Amerika Syarikat, Amerika Syarikat kalah. Kita macam, tak logik lah Malaysia. We are talking about Malaysia ni yang ada defense system, ada kereta kebal, ada jet. Nabi SAW masa tu, Prof, kalau kita tengok perang Badar, ada 2 ekor kuda je, Prof. Masa perang Badar. Nak kata very ill-equipnya. Tapi akhirnya sahabat berjaya untuk menjatuhkan kerajaan Rom dan Parsi. Inilah manifestasi kepada akidah yang tertanam dalam diri para sahabat. Cuma satu benda, Prof, yang mungkin kita boleh bincang juga adalah, kita tak ada orang kata kita ni romanticize sejarah apa semua kan. Maybe Prof boleh ceritakan ataupun kongsikan, apakah benda yang Prof rasa paling terkesan lah, ataupun paling, bila sebut pasal sirah Nabi ni, benda yang menyebabkan Prof rasa tersentuh. This is benda yang saya paling nak kenang paling tentang Nabi SAW. Susah lah nak sebut. Nak jawab, nak bagi satu cerita kan. Sebab setiap detik perjuangan tu sangat berharga. Dia ada keunikan tersendiri lah. Ada waktu sedih, ada waktu gembira. Macam sebagai contoh, baru-baru ni baca pasal perjanjian Hudaibiyah. Bila pergi nak berumrah tu tak dapat, perjanjian pula berat sebelah, para sahabat pula kecewa Nabi, sehingga Nabi punya arahan tak dituruti. Tapi bila balik tu turun surah Al-Fath, tiba-tiba bertukar kan suasana daripada kesedihan menjadi kegembiraan. Dan mesej yang Allah bagi tu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah mendapat redha Allah dan Allah pun telah meredai mereka kan. Itulah sebenarnya asas goyah dan matlamat perjuangan mereka pun. Buat semua benda ni sebab nak dapat redha Allah je. So tu satu suasana yang sangat menyentuh hatilah. Cuma mungkin saya nak tambah sikit lah daripada apa yang Cik Gawana sampaikan tu kan. Sebenarnya kita tengok daripada Mekah ke Madinah, mesejnya sentiasa konsisten. Betul. Kan? Tidak berubah bila dah ada kuasa. Bahasa mudahnya kalau saya nak letakkan, daripada zaman awal sehinggalah zaman penghujung Nabi, matlamatnya adalah satu, iaitu ingin membebaskan manusia daripada perhambaan. Itulah mana ilah yang kalau kita boleh kata yang selalu dilupai oleh manusia kan. Iaitu bila nak meninggalkan perhambaan, bukan kepada berhala saja tapi sesama manusia pun berlaku, dan berpindahnya daripada perhambaan sesama manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini dibuat oleh Nabi di peringkat individu melalui dakwahnya, di peringkat masyarakat, dan apabila masuk ke zaman Madinah, dia telah melaksanakan perkara tersebut dengan kekuatan-kekuatan yang Allah hadiahkan kepadanya, iaitu kekuatan negara, kekuatan ukhuwah. Sehinggalah Nabi apabila telah selesai perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi menulis surat-surat kepada Hercules, kepada Raja Parsi, Kisra, Najasyi dan sebagainya, untuk merealisekanlah apakah mesej dakwah dia yang sebenar, kan, iaitu membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia. So inilah benda yang kita kena carry on bagi saya lah. Itulah apa yang orang kata, tanda kita betul-betul ingat kan kepada Nabi SAW. Perjuangan ni jangan dilupakan lah. Perjuangan untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, banyaklah manusia ni memperhambakan diri kepada ideologi yang pelik-pelik. Dan memperhambakan diri kepada kapitalis, kepada modal kan. Ada yang memperhambakan diri kepada hiburan. Ada yang memperhambakan diri kepada masyarakat. Itu yang disebut sebagai sosialis ataupun komunis. Sayanglah kan, malah muncullah istilah-istilah yang cuba mengharmonikanlah perkara ni, seperti Islam liberal, Islam sosialis, dan Zohran Mamdani kan, socialist Muslim mayor.
kita takutlah kan. Akhirnya orang melihat tujuan Islam ni hanyalah sama seperti liberal, sama seperti komunis, sama seperti sosialis. So tidak, jawapannya tidak kan. Perjuangan Islam itu adalah melaksanakan semua yang Al-Quran perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, dan mengikut cara yang Nabi telah tunjukkan. Bukan dengan menginvent cara yang baru, mengeluarkan ideologi dan juga cara fikir yang jahiliah, yang akhirnya akan mengembalikan balik umat Islam ni daripada kegemilangan kepada keadaan sekarang lah. Kalau kita tengok kan, umat Islam ni dia jadi jamahan orang-orang kafir kan. Malah di negara Islam sendiri umat Islam tidak berkuasa kan. Kalaulah orang Islam pun berkuasa, bukanlah Islam yang memahami Islam yang sebenar. Betul. Tapi Islam yang disalut atas nama berkauman dan bangsa. So ambillah titik Maulidur Rasul ni. Kita nak buat kelainan, kita tak nak cerita pasal apa, boleh ke tak baca selawat, boleh ke tak apa nama ni, boleh ke baca tak doa, sambut maulid, boleh ke sambut maulid kan, sembang. Kita boleh sambut birthday, takkan nak sambut birthday Nabi pun tak boleh. Kita nak bawa kelainan. Dan sebab kita tahu benda tu semua pun bukanlah tak bermanfaat, tapi banyak dipolitik dan didebatkan sehingga membawa kepada pergaduhan kan, kepada khilaf yang terkutuk. So baiklah kita fokus kepada arah perjuangan kan. Dan dia ironi juga Prof, nak sambut maulid Nabi kan. Lepas tu dengan buat perarakannya, dengan sambutan-sambutannya sebenarnya jauh daripada apa yang Nabi dan Islam bawa kan. Kalau kat Indonesia tu lagi dahsyat Prof. Pernah tengok tak perarakan Maulidur Rasul mereka tu? Yang dekat mana tah? Satu tempat kat Indonesia tu sangat pelik lah, dia jadi macam ini dah jauh daripada Islam ni kan. So akhirnya bila kita nak mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, it's not about remembering tarikh lahir dia and remembering physical Nabi. Sebahagiannya okey, tak ada masalah. Tapi kita kena faham kenapa Nabi tu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang kita nak kenang dan itu yang kita nak emulate dan kita nak buat seperti mana yang Nabi nak kita buat. Ada satu hadis lah Prof, yang saya sangat terkesan bila Nabi kata, aku rindukan ikhwani, aku rindukan saudara-saudara aku kan. Lepas tu sahabat pelik, Rasulullah, kamilah saudara engkau. Nabi kata, tidak, kamu adalah sahabat-sahabat aku, ashabi kan. Siapakah saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang hidup selepas aku, tak pernah jumpa aku, tapi mereka beriman kepada aku seperti mana kamu beriman kepada aku. Kamu seolah kamu nampak. Jadi kita beriman kepada Nabi ni bukan bermakna kita hanya Masya Allah, aku cinta Nabi, sallu ala Nabi. Bagus semua tu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyambung perjuangan Nabi SAW. Saya tak nak membayangkan, tapi pernah tak kita terfikir dekat akhirat nanti kita nak jumpa Nabi ni? Rindu nak jumpa Nabi. Lepas tu Nabi tanya, apa yang kau buat tanda kau cinta dan rindu kepada aku? Ketika tu kita nak jawab Prof. Kalau kita nak kata, saya pakai jubah, saya bersugi ya Rasulullah, adakah cukup? Agak-agak apa respon Nabi? Kecewa lah Nabi. Nabi tanya, macam mana dengan Cina sebelah rumah kau tu? Orang India belakang rumah kau tu? Contoh lah kau tak sampaikan ke apa yang message aku kepada mereka? Betul tak? Itu sebenarnya cara untuk kita mengingati dan untuk claim yang kita ni cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengorbankan dirinya untuk perjuangan tersebut. Betul. So menandakan besarlah benda tu. Dan Nabi pun mewasiatkan kepada para sahabat untuk meneruskan perjuangan Nabi. Sampai kat kita pula, aduh kan, kecewa kan. Slow susah. So jadikanlah titik Maulidur Rasul ni titik muhasabah. Mungkin titik perubahan jugalah bagi kita kan. Persoalkanlah balik kan. Kenapa aku ni, betul ke kefahaman Islam aku? Betul ke aku ni dah mengikuti Nabi? Adakah aku ni sebenarnya ciri-ciri dan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai pengikutnya ataupun tidak kan? Jadikanlah poin Maulidur Rasul ni, titik Maulidur Rasul ni satu muhasabah untuk kita semua. Itulah. Okey. So insyaAllah itu saja perbincangan kita untuk Maulidur Rasul. Kita berehat sebentar sebelum kita bersambung.
Bertemu kita lagi dalam podcast Iman Sekejap episod ke-59. So Prof, kita dah sembang panjang lebar. Hopefully penonton kita boleh follow. Tak rasa macam kita sedang baca ramah. Adalah rasa macam dah lama tak berbukas ni. Tapi kita ada kesinambungan sebenarnya bila kita bercerita tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Prof cerita mesej utama kita adalah untuk memerdekakan, membebaskan perhambaan sesama manusia ataupun manusia kepada ideologi-ideologi lain kepada perhambaan kepada Allah semata-mata. Of course, dia membawa kita kepada topik yang seterusnya, iaitu kemerdekaan. Hari ni kita dalam bulan Ogos, so dekat Malaysia ni semua pun maklumlah 31 Ogos adalah tarikh keramat kononnya, yang mana Malaysia memperoleh kemerdekaan daripada British lah, daripada penjajahan British yang beratus-ratus tahun tu. Tapi of course perbincangan sembang-sembang tentang makna sebenar kemerdekaan ni dah terlalu klise. Orang berbicara tentang adakah kita sudah merdeka, minda kita belum merdeka dan sebagainya. So dari segi aspek mana Berfa yang kita nak kupas dan kita nak kongsikan pada hari ni? Adakah kita nak berbicara, masih lagi nak berbicara tentang maksud sebenar kemerdekaan, ataupun bagaimana kita nak melihat kemerdekaan yang harus difahami oleh orang Islam Malaysia kat luar sana? Mereka ni dah 69 69 tahun 69 tahun betul. 1957. Sekarang dah 2026. Sudah hampir 69 tahun pun masih lagi kita sebenarnya belum merdeka. Itu statement saya. Sebab apa? Sebab saya nak ceritakanlah apa yang saya sendiri fahami tentang merdeka inilah. Mungkin fasa zaman kita ni beza kot dengan Cik Wan. Kalau lah kita hidup pada zaman Jepun ataupun zaman British, mungkin kita faham merdeka tu lain kan. Iaitu menghalau orang-orang bukan tanah asal daripada negara asal kita kan? Kerana mereka telah banyak berlaku zalim dan menindas. Kalau dengar cerita sejarah dahulu kan, daripada kisah Tok Janggut, Tok apa yang kena sula, lepas tu kena arak seluruh tempat tu, Tok Janggut. Tok Janggut kan, dia tak kena sula, dia tembak. Kena tembak. Lepas tu ada yang kena bunuh ahli keluarga, pun dibunuh, dihukum gantung, dihina dengan sangat dahsyat. Tapi kelakar bila kita dengar reason dia adalah sebab cukai. Reason dia sebab nak mempertahankan pangkat ataupun kedudukan kan. Tapi macam tak kena kan? Macam tak kena. Kalau reason tu datang zaman sekarang ni, mungkin kita boleh faham. Sebab kita ni dah jadi dah tak faham makna merdeka yang sebenar kan. So dia berbaliklah kepada apa makna yang merdeka yang kita sepatutnya fahamilah. Bagi saya, kita tak boleh jadi naif. Bila British nak membebaskan kita ni, dia bukan satu perkara yang datang daripada budi bicara ataupun akhlak mulia British. Orang kata, orang berlawak kan, British ni kalau masuk kolam pun ikan gaduh kan. Macam ada lawak tu ada. Kalau masuk kolam pun ikan boleh bergaduh kan. Tak kata jahat kat mana-mana pun kan mesti berpecah. Takkanlah tiba-tiba British hasil daripada rundingan, hasil daripada diplomasi yang telah berlaku, akhirnya dia merasakan sudah tiba masanya. So saya tak mengambil stand yang naif sebegitulah. Dan benda ni terbukti bila kita tengok selepas kemerdekaan tu, yang merdeka tu adalah keluarnya orang-orang British daripada tanah Melayu. Walaupun tak semua kan. Dia slowly kan, ada macam Gubernur Bank Negara yang pertama Mak Saleh. Lepas tu adalah Suruhanjaya masih kekal. Yang keluar tu adalah orang-orang British. Tapi yang tidak keluar tu adalah sistemnya, pemikirannya, sistemnya, undang-undangnya, malah perlembagaan Malaysia, perlembagaannya yang dikatakan dokumen tertinggi bagi negara tu pun adalah sebenarnya orang kata copy and paste. Betul. Daripada perlembagaan British kan. Pendidikannya dan benda ni Cik Gabana ada yang masih berkembang, masih berterusan, dan ada orang-orang yang memeliharanya. Lalu orang-orang yang sama ni jugalah yang mengatakan negara kita sudah merdeka. So saya ingin membawa konteks merdeka ni dari sudut kemerdekaan ideologi kita,
kefahaman kita, pemikiran kita daripada apa yang telah dibawa oleh Barat. Kalau kita tengok, terkejutlah saya kalau baca cerita-cerita dahulu kan. Macam mana Perdana Menteri kita boleh minum arak? Kan? Islam. Macam mana, apa nama tu, dekat surat khabar boleh tayangkan iklan-iklan arak. Iklan-iklan judi, boleh mendapat tempat dan sebagainya. Terkejutlah. Tak lain dan tak bukan, itu adalah kerana pemikiran itu masih tinggal bersama dengan orang-orang yang telah mewarisi daripada British. So, mungkin saya punya pandangan terhadap merdeka ni, saya nak kita rasa yang bahawa Malaysia ni belum merdeka. Sepenuhnya ya. Tapi itulah yang susah je mana. Sebab apa? Nak lawan musuh yang luar nampak senang. Tapi bila nak lawan musuh yang ada, yang kulit warna sama, kan, tinggi sama, itu yang paling susah. Sebab nanti kita akan dituduh seperti mana Nabi dituduh lah, pembawa perpecahan dan pembawa kacau bilau. So, apa pandangan Cik Kawana pula? Bila Bro Fah sebut macam tu kan, satu benda yang dilupakan, banyak dilupakan di Malaysia ni bila kita bercerita kemerdekaan adalah penglibatan dan perjuangan tokoh-tokoh agama ataupun ulama'-ulama' lah. Sebab kita ni sering dimomokkan bahawa merdeka ni adalah hasil jasa daripada UMNO, mereka yang pergi bernegosiasi dengan British, fly sampai ke London dan sebagainya. Memang that part of history kita tak nafikan. Tapi janganlah kita tutup dan kita nafikan pula peranan-peranan tokoh-tokoh agama, ulama' ni. Sebab tadi kita berbicara tentang bagaimana Nabi SAW berjuang dan sebagainya, dan benda itu yang dibawa oleh pejuang-pejuang agama dan ulama' di Malaysia ni, berfaham? Dan kenapa mereka menentang British ni? Bukanlah sebab semata-mata British orang putih, tak. Tapi British ni datang ke tanah Melayu ni dengan membawa agama dia, kan, gold Gospel Glory. Kan? Gold Glory Gospel. Maksudnya mereka pun memang ada tujuan untuk menyebarkan agama. Berapa banyak sekolah-sekolah kat Malaysia ni masih lagi mengekalkan nama St. John, High School, St. George kan, St. VI, Xavier apa semua kan. Malah masih ada lagi, nak katanya jangan naif lah. MCKK pun MCKK taklah membawa unsur gereja tu. Okay, tapi dari segi headmaster mereka, pengetua mereka, I think the first 3 or 4 headmaster memang daripada sana, memang putih. So penglibatan tokoh-tokoh agama, ulama' ni juga merupakan satu benda yang sebenarnya signifikan. Hari tu kita berkesempatan Berfa untuk pergi ziarah madrasah Abu Bakar Bakir. Kita selalu baca dalam buku sejarah, Berfa. Tapi tak sangka rupanya dia memang seorang tokoh yang hebat. Memang tokoh yang orang kata ada visionary. Dan rupa-rupanya British ni, UMNO lah kita kata, minta maaf lah ni kalau ada yang marah ni kan. Ni kacau penyatuan Melayu ni. UMNO ni dia takut. Dia takut dengan pengaruh yang dibawa oleh Ustaz Abu Bakar Bakir, sebab Abu Bakar Bakir ni berjaya menyatukan orang Melayu. Kita pergi, bro, madrasah tu macam area kampung kan. It's nowhere. Kita tak boleh bayang macam mana ada satu zaman tahun 40-an, berapa ribu, 2,000, 3,000 ke 10,000, saya tak ingat lah jumlah dia, boleh berkumpul di situ, Gunung Semanggul tu kan, menghadiri convention ataupun perhimpunan yang dianjurkan oleh Ustaz Abu Bakar Bakir. Jadi Hussein On Jaafar, pengasas UMNO, dia memang takut dengan pengaruh Abu Bakar Bakir ni, malah menggelarnya sebagai bahaya yang datang daripada gunung. Kan? Dan sebab itulah kita kena, saya setuju dengan Bro Fah, jangan naif sangat. Kenapa akhirnya British memilih UMNO ataupun memilih kenderaan yang lain untuk memberikan kemerdekaan tu? Kan? Kita pun tak boleh nak berkalau-kalau, tapi contohlah Abu Bakar Bakir tu yang berjaya memerdekakan tanah Melayu. Maybe Malaysia is very different and totally negara yang berbeza lah sekarang kan. Cuma saya nak ajak lah penonton-penonton kita untuk, sebab sejarah ni, Bro Fah, is very unique. Orang kata history is written by the victors. Dan banyak versi sejarah kita baca hari ni adalah sejarah yang ada tangan-tangan British lah kat belakang, kita kata. Tapi sejarah yang sebenar banyak lagi lah. Itu boleh kita berbicara tentang penglibatan wanita, orang kata wanita-wanita muslimah ni, macam Ustazah Syamsiah Fakih, MCJA apa semua, Jadah semua tu. So sebenarnya kita nak buka lah horizon, ataupun kita nak buka perspektif tentang merdeka ni, sebab kita dah 69 tahun dah merdeka. It's no longer about laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman. It's no longer about
just bebas daripada Queen Elizabeth masa tu kan. What does merdeka mean to us lah? Apa erti merdeka? Dan saya sangat setuju lah Prof. Hari ni orang Malaysia sebenarnya jauh daripada merdeka kan. Dari luarannya nampak merdeka tapi otaknya dipajak oleh Korea contohnya. Dijajah oleh hiburan Korea kan. Dijajah oleh game-game daripada barat. Dijajah oleh movie-movie Hollywood. Kan. So di mana merdekanya kita Prof? Betul. Teori ekonomi, ambil teori ekonomi barat. Kan? Mungkin kita kena jemput balik lah saudara Ikmal Nordin kan. Banyak benda kita nak catch up kan. So mungkin merdeka tu hanya pada nama saja. Tapi pada roh, pada jiwa kita belum betul-betul merdeka. Kita sebenarnya betul lah bila Cik Kawana cerita pasal Ustaz Abu Bakar Bakir dan juga pejuang-pejuang Islam kan yang asaskan madrasah, pusat-pusat pengajian Islam. Benda tu sebenarnya tak banyak mendapat liputan kan dan menjadi mainstream. Walhal kalau kita ingat lagi masa kita pergi berjumpa dengan Profesor Dr. Hafizi. Kan dia cerita sebenarnya perjuangan kemerdekaan ni dimulakan oleh tok-tok yang mengajar di pondok-pondok kan, institusi pondok. Dan British apabila dia menyedari perkara tersebut, dia mula membuat serangan demi serangan lah, sama ada dari sudut ekonomi ke, dari sudut fitnah dan sebagainya kepada tok-tok guru ni. Sebab apa berbahaya? Kerana di pondok-pondok inilah mereka ni diajarkan tentang Islam yang sebenar, yang mana menuntut kepada jihad. Kalau tengok zaman sekarang, kalau kita buat bancian lah Cik Kawana, berapa ramai yang akan berani nak sebut perkataan jihad dekat khalayak awam. Nak sebut je tu pun. Nak sebut je pun. Saya pun jujur bro, kadang-kadang macam berfikir-fikir juga kan nak sebut jihad ni kan. Walhal jihad ni antara tenet yang terbesar dalam Islam. Kalau dikatakan rukun Islam tu 5, ulama bukanlah menambah, dia mengisbatkan bahawa yang melindungi kelima-lima rukun Islam tu adalah jihad. Jihad ni macam bumbung kata. Bumbung. So tanpa ada jihad, maka akan hancurlah rukun-rukun itu semua. Dan ataupun dia hanyalah menjadi satu kata-kata yang tidak dimaknai. Dan itulah yang berlaku sekarang. Kan? Solat tidak dimaknai. Orang bersolat tapi menyokong Israel. Solat tapi mengatakan tentang perkataan-perkataan ataupun ideologi liberal. Itu solat tu apa? Itu yang solat. Yang tak solat lagi ramai. Apatah lagi kan? Bayar zakat tapi menjadi pengurus bank riba. Kan? Kemudian berpuasa tapi menguruskan syarikat audit syarikat Arab. Contoh. So, dah jadi terlalu pelik. Kan? Dah jadi terlalu pelik. So kita kena ingat balik jasa tok guru pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah menghidupkan semangat jihad, yang akhirnya membawa dan mencetuslah beberapa penentangan-penentangan yang menjadi kisah-kisah legenda seperti Abu Bakar Bakir ni. Mungkin dia tak berjihad sendiri, tapi banyak contoh-contoh yang ada kita nampak sekeliling kan. So saya dah nampak kat situ dari sudut permulaan tu dah cantik dah kan. Tetapi tak tahulah macam mana Cik Kawana, macam mana apa yang telah berlaku yang akhirnya naratif jihad tu telah dinegatifkan, telah dijadikan sebagai boogeyman ataupun perkataan yang tabu kan. Sehingga sekarang ni benda tu disalah faham. Kalau jihad je terorisme. Kalau jihad je ISIS. Kalau jihad je ekstremis. Walhal jihad mempunyai makna yang sangat mulia dan sangat penting bagi dalam kedudukan iman seseorang Muslim inilah. Kalau Prof tanya saya, inilah kejayaan orang kafir ni, musuh-musuh Islam ni, menerusi perancangan-perancangan mereka. Satu, saya baru tahu di Hollywood Prof tak silap saya, pada dia orang buat statistik ke macam mana kah, daripada 1000 filem yang berkaitan dengan perang ke macam mana ke, 900 lebih penjahatnya adalah orang Islam. Kan? Adalah dia orang buat statistik macam mana, saya ada terdengar daripada Mehdi Hasan punya debate kan. Itulah perancangan-perancangan yang mereka susun
supaya orang Islam sendiri takut dan merasakan jihad tu tabu. Cubalah Bro Fah hari ni cakap kat mak ayah kan. Mak ayah kita sendiri ni. Abang nak gimana tu? Nak pergi berjihad. Agaknya apa respon dia orang kan? InsyaAllah call Jais ke Maiz kan. Tak, padahal jihad ni luas lah maksudnya kan. Betul. Kita kalau contohlah kita saja nak uji lah kan. Nak gimana pergi berjihad. Automatik orang akan kaitkan jihad tu dengan keganasan. Automatik orang call Saifuddin Nasution. Menteri Dalam Negeri. Tak, nak kata punyalah negatifnya kan, connotation terhadap jihad. Walhal ni jihad ni, kalau kita baca hadis Bro Fah, sangat banyak hadis yang menceritakan tentang fadilat dan kemuliaan jihad. Malah imam-imam besar hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, memang ada bab khas tentang jihad. Kita duk baca Imam Nawawi kan, Riyadhus Salihin, memang ada bab khas tentang jihad. Tapi tak tahulah kenapa kita dah sampai satu tahap macam Bro Fah sebut, jihad ni dah jadi satu benda yang allergic lah nak sebut. Betul. Kalau kita tengok kalau saya cuba untuk mengexplain apa jihad ni sebenarnya, betul dari sudut jihad peperangan ataupun jihad pembunuhan tu sebahagian daripada jihad. Malah dia adalah jihad yang tertinggi. Betul. Jihad kita. Tapi jangan salah faham. Maksudnya adakah saya menggalakkan pembunuhan ataupun peperangan kan? Kena faham, kadang-kadang orang salah faham juga peperangan ni. Contohlah berperang untuk melindungi keluarga daripada musuh-musuh. Adakah itu pembunuhan yang buruk ke pembunuhan yang dipandang mulia? So macam orang Palestin lah kan, senang kata. Sebab tu dalam agama kita, Nabi kata tahapan jihad yang tertinggi adalah qital fi sabilillah, saling berbunuhan di jalan Allah SWT. Yang paling rendah adalah melawan hawa nafsu. Dan di antara dua tu banyak benda kan. Kita boleh amar ma'ruf nahi munkar, melawan pemimpin yang zalim di hadapan pemimpin yang zalim, sama ada dengan perkataan, perbuatan, tindakan dan sebagainya. So it shows that jihad ni adalah satu perjuangan. Manusia yang tak ada perjuangan, itulah nanti akan jadi manusia, kalau Syed Kutub kata, manusia cute. Bukan, dia tak sebutlah cute, Islam cute. Kalau dalam buku Mu'allim fi Thariq tu, kalau terjemahan saya tak pastilah saya kutuk kata ke, tapi dalam terjemahan tulis Muslim Pondan. Muslim Pondan kan. Yang mana akhirnya dia Islam pada luaran saja, tapi lembik dalamannya lah. Masih tidak merdeka. Lembik. Dalamannya masih berfikrahkan hiburan, ideologi barat yang merosakkan. So itulah seruan saya masih sama macam seruan dalam kita perbincangan Maulid Rasul tu lah. Kita kena betul-betul bertanyalah pada diri kita, adakah sebenarnya kita ni sudah merdeka kan? Dari sudut kehidupan kita lah kan. Tak mustahil Encik Kamana, kita ni merdeka 69 tahun kan. Tak mustahil merdeka tu ada tarikh tamat dia. Dijajah semula. Maksudnya dijajah semula. Takkan nak tunggu dijajah semula baru kita nak bangun. Kan baru kita nak tengadah. Most likely macam itulah bro. Most likely kena tunggu Israel datang ke kan, ataupun Amerika datang ke jajah ke. Orang kata mustahil lah. Tengok macam mana negara-negara selat Arab, Teluk Arab semua dah menjadi jajahan Amerika dengan base dan sebagainya. Venezuela pun diserang macam tu. Venezuela pun diserang macam tu saja. Tak mustahil lah kita kata. Betul. Takkan kita nak tunggu sampai dah rumah terbakar baru nak pergi ambil air. Kan dah hangus, dah hitam pun dah pergi ambil air. Nak tunggu mak ayah kita dah dibunuh dan sebagainya. So bagi saya that is the most dangerous thing lah if we allow that to happen. Tidak bangkit awal, bukan awal pun sekarang dah lambat dah bagi saya. Berapa ramai anak-anak Muslim kita ni yang sedang dicorakkan dengan corak-corak pemikiran-pemikiran mesra penjajah kan, dasar pandang ke barat, dasar pandang ke timur. Dari sudut pendidikan kita ni tidak ada dah ruh-ruh Islam dalam pendidikan kita kan. Dah dijauhkan elemen-elemen akidah daripada pendidikan. Sekolah yang Islamik pun disebut sekarang ni pun Islamik pada hafazan saja. Pada baca Quran. Pada bacaan Al-Quran sahaja. Tidak ada lagi dah perbincangan-perbincangan tentang perjuangan di peringkat sekolah-sekolah. And so we have to go back. We have to, sebenarnya ni total revamp lah pendidikan kita ni.
total revamp kita punya sistem pemerintahan. Saya malah nak sembang pasal pemimpin-pemimpin. Kan nanti jadi podcast politik kan. Tapi apa salahnya? Cuma kita pun kecewa lah kan. Kita pun kecewa. Kita mengharapkan orang-orang Islam yang berada di kedudukan pemimpin ni lah yang boleh membawa perubahan. Tapi bila kita dengar isu RCI tabung haji yang dibawa oleh orang Islam sendiri, kan, kita dengar apa isu-isu rasuah, kemudian salah guna kuasa, kan. Tapi mungkin sedikit lah Prof. Mungkin ada yang bertanya, penting sangat ke nak merdeka ni? Tak apalah, aku okey je sekarang ni hidup. Aku nak tengok hiburan, aku nak ikut ekonomi barat, apa salahnya? Bagi saya Prof, merdeka adalah fitrah. Memang Allah ciptakan jiwa manusia ni untuk merdeka. Dan itulah dibawa oleh Islam, itulah dibawa oleh perjuangan Nabi SAW. Dan disebut dah berkali-kali tadi bahawa Islam ini, peristiwa ini sebenarnya sangat best kalau saya boleh ceritakan Prof tentang Ribi bin Amir. Seorang prebet je. Dia berkata dengan begitu gah, dengan begitu bangga di hadapan Rustum, seorang panglima tentera Parsi. Bila Rustum tanya Islam ni nak apa sebenarnya? Dia kata membebaskan manusia daripada perhambaan sama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Kan? Daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, daripada ketidakadilan agama kepada keadilan Islam. Nampak tak? Itu yang Islam nak ajar. Dan kenapa cerita ni sangat signifikan? Sebab Ribi bin Amir dulu adalah seorang hamba, bekas hamba. Tapi lepas tu boleh bercakap di depan seorang panglima tentera dengan begitu bangga, padahal ini prebet je. Bukan nak pandang rendah prebet Just kedudukan bawah lah. Leveling. Tapi begitu faham apa maksud Islam. Memang fitrah Islam mengajar kita untuk bebas. Dalam konteks hari ini, jiwa kita bebas daripada pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran yang terpesong daripada Islam, hiburan-hiburan yang melampau-lampau, gaya hidup yang terlalu hedonisme dan sebagainya. Dan selagi itu, jiwa kita tak akan merdeka. Jadi, benda yang kita nak ajak ni bukan semata-mata sebab merdeka itu bunyinya macam orang kata apa, benda yang trending, merdeka ni tak, benda yang best untuk disebut, tak. Merdeka adalah fitrah. Seperti mana fitrah kita nak kepada kebaikan, fitrah kita bertuhan, merdeka juga adalah satu fitrah. Just nak lontarkanlah soalan, mungkin soalan skala hujung-hujung dah ni. Katakanlah kan, pilihan raya tak lama lagi, Cik Gabana dilantik sebagai Perdana Menteri. Masya Allah. Parti apa tu? Tak kisahlah kan, mungkin calon bebas kan. Parti Iman. So, sembang merdeka-merdeka ni, apa agak-agak lah. Benda ni ijtihadi kan, dia tak ada jawapan yang betul dan salah. Tapi kita nak tunjukkan apa benda yang boleh diubah sekarang ni. Contoh kan, apa kalau Cik Gabana nak buat lah, kalau nak pastikan kemerdekaan tu benar-benar disebut sebagai kemerdekaan yang sebenar. Kalau saya ada 3 benda lah, sempat fikir bila Prof tanya. Sempat fikir. And of course yang paling penting adalah kita kata perlembagaan. Perlembagaan, okay. And maksudnya perlembagaan ni benda yang yelah, of course kita tak boleh, mungkin kata tak boleh lah tiba-tiba overnight kan. Tapi dia mesti akhirnya kembali kepada Islam. And dia maybe Allah alam, saya tak berani cakap sekarang lah. Adakah mungkin hybrid, maksudnya mana yang baik itu kita kekalkan. Tapi kita tambah dengan semua elemen-elemen yang ada dalam Al-Quran dan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, I'm very passionate about education, pendidikan. Sistem pendidikan macam Prof tadi memang kena overhaul. Kita ni, siapa-siapa jadi Menteri Pendidikan, saya cakap mereka ni memang berada pada situasi yang malang lah. Betul tak? Bukan sebab dia tak perform lah, memang susah lah kerja dia. Susah. Daripada dulu Prof, saya ingat lagi. Setiap menteri demi menteri nak buat perubahan, tapi susah. Maybe mentality dinosaur dan sebagainya, saya tak tahu. So, memerlukan satu political willingness yang sangat kuat lah. Tengoklah, nak introduce hadis Nawawi pun bukan 40 hadis pun. Beberapa hadis pun. Paksa tarik balik pula tu sebab tentangannya sangat hebat. Yang kelakarnya yang menentang tu orang bukan Islam. Apa kaitan kau bukan kena belajar hadis pun kan? Dan yang ketiga lah ekonomi lah. Maybe because saya background ekonomi. Dan kita tengok ekonomi di Malaysia ni sangat bergantung kepada sistem kapitalis. Dan juga masih lagi ada elemen-elemen yang bukan setakat gharar lah apa, haram. Jelas haram kan. Waduh. So 3 benda tu lah mungkin. Saya lontarkan semula kepada Prof. Kena pimpong balik. Kalau Prof pula apa? Bab perlembagaan tu saya sukalah jawapan tu. Sebab regardless kan, sebab kita ni negara yang berundang-undang kan. So bila tak ada on paper benda tersebut,
orang akan cari titik untuk argue lah dan menyelewengkan. So, kalau kita sebut dengan jelas, negara Malaysia adalah negara Islam yang melaksanakan hukum-hukum syariat dan menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan utama. Itu memang sedap. Kan? Dan terpakai kepada semua rakyat. Itu memang, dan tak ada isu lah, tak ada isu tentang keabsahan undang-undang Islam dan sebagainya. It's just a matter of implementation lah. So itu antara benda yang kalau berjaya buat, Masya Allah, berjayalah nak mengislahkan negara tersebut sikit. Secondly, mungkin kena buat pertaubatan nasional lah kot, yang diketuai oleh Perdana Menteri. Iaitu sebab kita faham kan, negara Islam ni dia takkan wujud secara tiba-tiba. Sebab kalaulah ia wujud secara tiba-tiba, contohlah Encik Gabana jadi Perdana Menteri kan, berapa ramai yang akan menyokong pandangan Encik Gabana ni? Betul. So dia mestilah datang daripada masyarakat, dia mestilah datang daripada institusi-institusi di tanah air yang turut menyokong perjuangan tu, turut percaya perjuangan Perdana Menteri ni satu perjuangan yang menegakkan Islam. So kalau tak mampu buat pertaubatan nasional ni, mungkin kita boleh buat reformasi yang gah tapi bernyawa pendek kan. So perlu berlaku kesedaran di peringkat nasional secara besar-besaran lah. Kalau Encik Gabana tadi kata background ekonomi kan, so nak membuat satu reformasi ekonomi, saya pula mungkin berminat dengan Fahmi Fazil punya portfolio sekarang ni. Komunikasi. Kementerian Komunikasi. Sebab bagi saya itulah penting buat tarbiyah, pendidikan dengan komunikasi. Memang best. So dia akan berjalan seiringan. Maksud berapa? How do we communicate the message yang kita nak bawa tu? Betul, kepada masyarakat. Sebab pendidikan ni dia mungkin boleh nampak sempit lah, sebab orang yang terlibat dengan bidang pendidikan je lah. Cikgu, anak-anak murid, generasi muda. Tapi yang lain-lain tu kan. So perlu ada Abu Sufyan yang menahan orang-orang yang nak keluar daripada Islam selepas Nabi wafat. Kemudian dia ingatkan balik kan. Abu Sufyan Kisah yang mana? Sorry, bukan Abu Sufyan. Suhail. Suhail Al-Amru. Dia yang mengingatkan balik kepada orang-orang yang nak yang goyah ni lah. Pandai bercakap pandai bercakap. So datang balik, kekalkan balik. So akhirnya banyak krisis-krisis yang telah di-avert lah oleh Suhail bin Amru ni juga. So menarik profil tu sebab bila kita sebut pasal nak tegakkan Islam, tubuhkan Islam, saya rasa satu reaksi kita akan terima adalah mungkin orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir ni dia akan takut. Dia akan takut. Betul. Sebab mereka selama ni dimomokkan oleh parti-parti chauvinis macam DAP ni. Kamu nak ke jadi macam ni kan. Tak boleh minum arak dah, tak boleh makan babi dah. So penting juga kita communicate kan. So that mereka faham bahawa mereka tak rugi pun duduk bawah negara Islam, malah hak dan kebebasan mereka terjamin. Tak percaya, bacalah sejarah. Bagaimana orang-orang bukan Islam sendiri lagi suka bila orang Islam datang memerintah. Sebab mereka lebih adil, mereka tidak menindas, mereka lebih tolerant. Jadi bagus juga lah point tu kan. How do we communicate the message more effectively lah. Cuma satu lagi point saya adalah kenapa saya kata Kementerian Komunikasi itu, sebab akhirnya fungsi negara ni adalah untuk membebaskan manusia daripada pahaman manusia. Dialah yang bertanggungjawab untuk menyedarkan, dialah yang bertanggungjawab untuk menjadi jentera dakwah kepada agama. Bukan agama yang ditunggang oleh negara, tapi negara yang ditunggang oleh agama. So bila dakwah dapat berkembang dengan baik, bila dakwah dapat difahami dengan benar, saya rasa masalah-masalah lain tu dia akan naturally akan ada kesedaran untuk buat perubahan. Macam isu ekonomi ni penting. Sebagai salah satu contoh, kalau kita tengok sekarang ni, kuasa-kuasa ekonomi semua didominasi oleh orang bukan Islam kan. Yang mana memang kita tahulah mereka menggunakan wang dan ringgit untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tertentu kan, even dalam politik dan sebagainya. So tak menolak ke tepi keperluan material sebagai salah satu sumber kekuatan, tapi saya rasa kalaulah dari sudut individu, generasi muda, kita boleh buat satu perubahan, kemudian dari sudut penyebaran dakwah tu dapat dibuat secara meluas, insya-Allah yang lain-lain tu akan follow suit lah, insya-Allah. InsyaAllah.
Hopefully audience kita dapatlah follow apa yang kita nak daripada Inspirasi merdeka kita merdeka ni kan. betul. Apa-apa pun kita ucapkan selamat hari kemerdekaan lah kepada Malaysia, despite whatever we said just now. Buat ke-69 kita bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Kalau kita banding compare dengan negara-negara lain, alhamdulillah, tapi tidak bermakna untuk kita kekal selesa bro Fah. Terus mendoakan sahabat-sahabat kita di Palestin, di Lebanon, di Sudan dan sebagainya, dan buatlah apa yang termampu untuk membantu mereka supaya kita pun dekat akhirat pun kita dapat merdeka bro Fah. Tidak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita merdeka di dunia dan merdeka di akhirat. Ini dah sebut bro Fah? That's nice. Okay. So itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Gawana Dan saya Bro Fah.